Kenapa? Kenapa ni? Kat mana ni? Oh, dengar cerita orang-orang kat luar sana tu tak tahu lagi nak bezakan jati kampung dengan jati-jati emas ni. Betul ke? Acik confused lagi ke? Confused. Tak apa, hari ni kalau nak terangkan apa perbezaan dia. Okey, contoh. Okey, yang ini nama dia jati kampung. Kita ambil dua je. Kita ambil jati kampung, kita ambil jati emas satu. Okey, so simple saja perbezaannya. Bukan pada color tau, bukan pada color. Dia pada apa? Pada dia punya teras dia. Nampak dia ada blonteng-blonteng dekat sini. Blonteng tu maksud apa? Ada orang tanya kita, blonteng apa blonteng? Blonteng tu bermaksud dia punya jarak dia dekat sini. Dia punya jarak dekat sini. Dia lagi jarak urat, lagi dekat urat tu, lagi bagus kayu tu, lagi tua kayu tu. Sebagai contoh, kita tengok jati emas, tengok dia punya urat-urat dia. Dekat dia punya urat tu. So bermaksud jati emas ni bagus, sangat-sangat bagus. Adakah jati kampung tak bagus? Tak. Bermaksud jati kampung tu bawah sikit daripada jati emas yang berada dekat atas. Dapat sesuatu tak? Dapat sesuatu tak, Cik? Dapat. Mesti dapat. Nak dapat lagi? Datanglah ke gudang Bos Ijan. Tak je gudang Bos Ijan.